Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita baik buat rakyat Sabah khususnya penerima program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah atau Syukur. Kerajaan Negeri Sabah meneruskan bantuan syukur bagi tahun 2026 sebagai salah satu usaha membantu golongan miskin dan miskin tega menghadapi kos sara hidup semasa. Untuk makluman, bantuan syukur disalurkan sebanyak RM200 setiap bulan kepada penerima yang layak. Pembayaran bantuan ini dibuat secara berfasa dan setiap fasa melibatkan bayaran sebanyak RM600 untuk tempoh 3 bulan. Bagi pembayaran semasa, fasa 2 melibatkan bantuan bagi tempoh April hingga Jun 2026. Setakat ini, tarikh rasmi tepat pembayaran fasa 2 masih belum diumumkan secara rasmi oleh Kerajaan Negeri Sabah. Namun pembayaran dijangka dibuat sekitar bulan Mei hingga Jun 2026 secara berperingkat kepada penerima yang layak. Bagi penerima yang mempunyai akaun bank aktif, pembayaran biasanya akan dikreditkan terus ke akaun penerima. Manakala bagi penerima yang tidak mempunyai akaun bank, pembayaran akan dibuat secara tunai melalui kaedah yang ditetapkan oleh pihak Kerajaan Negeri Sabah. Program bantuan ini diwujudkan bagi membantu rakyat Sabah mendapatkan keperluan asas harian seperti makanan, barangan dapur dan keperluan keluarga. Kerajaan Negeri Sabah turut memaklumkan bahawa program ini diteruskan sebagai usaha membantu mengurangkan kadar kemiskinan serta menjaga kebajikan rakyat yang benar-benar memerlukan. Orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dengan penyebaran maklumat palsu berkaitan bantuan ini. Pastikan anda hanya membuat semakan melalui portal rasmi Kerajaan Sabah bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan terkini berkaitan program Syukur 2026. Selain itu, penerima juga disarankan supaya memastikan maklumat peribadi serta akaun bank sentiasa dikemaskini bagi mengelakkan sebarang masalah semasa proses pembayaran dibuat. Kepada anda yang sedang menunggu pembayaran bantuan syukur fasa 2 tahun 2026, pastikan anda sentiasa membuat semakan melalui saluran rasmi Kerajaan Negeri Sabah. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, kongsi kepada keluarga dan rakan-rakan terutama rakyat Sabah yang memerlukan info ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk lebih banyak info bantuan, berita semasa dan info terkini untuk rakyat Malaysia. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video seterusnya.